ceritalah pasal kisah perang epik. Ya! Apa kata cerita tentang kasih sayang? Atau cerita tentang pahlawan yang luar biasa. Setuju! Aha, Amna ada cerita tentang semuanya. Wah! Kita tak pernah berjumpa, tapi kita sudah jatuh cinta. Dia utusan Maha Esa, oh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. luar biasa. Dia hadapi bahaya demi kita, umat yang tercinta. Dia pembela agama, oh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. luar biasa. Muhammad pemberi syafaat, bantuan di hari akhirat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendoakan kita bawa rahmat seluruh dunia. Dia penyelamat kita, oh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. luar biasa. Muhammad tinggalkan kita dua perkara, Quran dan Sunnah pegangan kita, bimbing kita selamanya untuk ke syurga. Marilah kita selawat, tanda cinta kepada Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak jadi hebat macam Khadijah, hartawan yang dermawan. Saya nak jadi hebat macam Khadijah, bangsawan yang budiman. Sungguh hebatnya Khadijah binti Khuwailid, mari contohi wanita yang hebat ini. Semua sekali RM4. Ha? Saya ada RM3 je. Oh, tak cukup RM1 je. Tak apa, saya halalkan. Betul ke ni? Jazakallahu khaira. Saya beli ya. Wah iya, saya jual. Saya nak jadi hebat macam Khadijah, seorang yang jujur. Saya nak jadi hebat macam Khadijah, bersedekah fisabilillah. Siapa dia Khadijah binti Khuwailid? Saya nak kenal wanita yang hebat ini. Khadijah binti Khuwailid, dialah wanita pertama memeluk Islam. Isteri tercinta dan penyokong
Rasulullah yang setia. Sejak wahyu pertama demi insan yang mulia. Hebat macam Khadijah, berniaga hingga berjaya. Saya nak jadi hebat macam Khadijah, sanggup berkorban harta. Hebatnya dia mahu menyumbang jasa, pada awalnya Islam baru bermula. Khadijah dijanjikan rumah di syurga terbina dari mutiara. Dialah wanita penghuni syurga yang paling mulia, jasanya sentiasa diingati. Hebatnya bersedekah. Kami nak jadi hebat macam Khadijah, dapat rumah di syurga. Kami nak jadi hebat macam Khadijah. Kami nak jadi hebat macam Khadijah. Kami nak jadi hebat macam Khadijah. Sedia untuk saksikan satu keajaiban. Masih nak besarkan helang tu macam ayam, ya? Itu masalahnya. Kamu tak boleh terbang. Okey, baiklah semua. Sedia untuk saksikan satu keajaiban. Kenapa saya tak boleh terbang? Awak helang tapi berjiwa ayam. Lari! Awak bela seekor helang. Dia berbahaya. Saya tak patut tinggal sini. Ratchet! Saya datang nak jaga awak. Saya nak awak tahu yang saya dah besar. Oh, ya ke? Tobik, bertahan! Tolonglah ajar saya terbang. Ajar saya terbang. Allah! Saya boleh terbang! Saya boleh terbang! Saya akan jadi lagi hebat lepas ni. Dia dan Silverwing dulu antara penerbang paling handal. Silverwing? Ayah saya? Kenapa kamu nak pergi ke bandar Avian? Nak cari keluarga saya semula. Masya Allah. Ini rumah kamu sekarang. Saya Datuk Bandar Kota Avian. Awak penerbang paling hebat. Saya nak ambil setiap batu merah di pekan. Kampung tu memang ditakdirkan untuk musnah. Siapa peduli pasal ayam? Awak tak ada hak nak musnahkan kampung kami. Saya takkan berdiam diri dan biar mereka rampas hak kita. Kamu dah sedia untuk ini? Apa pun yang berlaku, saya akan lawan penceroboh ni sampai mereka pergi. Assalamualaikum.
Luna, kenapa ambil pengasah pensel saya? Alah, kejap je. Mintalah izin saya dulu. Kenapa nak marah-marah? Pinjam kejap je. Ingatkan kita kawan. Oh kawan, awak okey? Awak nampak macam marah. Ya, saya sangat marah. Ambil barang, tak minta izin. Jom bayangkan depan awak ada bunga dan lilin. Hidup bunga tiup lilin, tarik nafas bersama. Astaghfirullah, 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 tenanglah. Hidup bunga tiup lilin, tarik nafas bersama. Astaghfirullah, 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 tenanglah. Oh kawan, awak okey? Awak nampak macam sedih. Ya, saya sangat sedih. Naikkan suara marah saya. Jom bayangkan depan awak ada bunga dan lilin. Hidup bunga tiup lilin, tarik nafas bersama. Astaghfirullah, 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 tenanglah. Hidup bunga tiup lilin, tarik nafas bersama. Astaghfirullah, 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 tenanglah. Saya marah Luna tadi. Mesti dia sedih. Saya ambil barang kek, tak minta izin. Patutlah dia marah. Bila rasa sangat marah atau sedih, tarik nafas, insya-Allah diri kita akan jadi lebih tenang. Bila rasa sangat marah atau sedih, jom istighfar, astaghfirullahalazim. Moga kita lebih sabar. Hidup bunga tiup lilin, tarik nafas bersama. Astaghfirullah, 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 tenanglah. Maaf kek, saya tak minta izin nak guna barang awak. Maafkan saya juga. Saya termarah awak tadi. Kawan. Baik, selamanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Wah, Mama, Huda baca dalam Al-Quran ada cerita tentang kejadian manusia. Betul tu sayang. Berabad-abad kemudian, barulah ada kajian sains tentang embryologi. Embryologi. Wah, hebatnya Al-Quran. Ada lagi tak, Mama? Ada. Sains jumpa ada dua lautan warna air yang tidak sama. Yang satu sejuk, yang satu masin sebab tu airnya tak bercampur. Tak bercampur? Dalam surah Ar-Rahman ayat 20 Allah ciptakan dua lautan bertemu tapi tidak bercampur. Faham. Air laut tidak bercampur sebab berbeza suhu dan kemasinan. Tepat sekali. Itu semua dengan kuasa Allah. Masya Allah, hebatnya Al-Quran. Lagi. Mari Mama tunjuk. Yay! Sains jumpa fungsi gunung sebagai pasak kepada bumi. Kalau tak ada gunung, bumi tak stabil. Alamak, bergegar-gegar lah. Dalam surah An-Nabat ayat 6 dan 7 Allah jadikan bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasaknya. Itu fungsi gunungnya. Semua dalam Al-Quran. Hebatnya Al-Quran sepanjang zaman. Kalam Allah jadi panduan. Mari kita baca Al-Quran. Mari kita faham Al-Quran. Wah, bestlah Mama. Nak tahu lagi boleh? Boleh. Tengok tu. Sains jumpa fakta matahari yang beredar pada orbitnya. Mengelilingi Bima Sakti tanda kuasa Allah yang Esa. Dalam surah Yasin ayat 38 Allah tetapkan matahari berputar pada orbitnya. Hebatnya Al-Quran sepanjang zaman. Kalam Allah jadi panduan. Mari kita baca Al-Quran. Mari kita faham Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati petanda-petanda dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Wah, hebatnya Al-Quran. Ya sayang, Al-Quran memang hebat. Hebatnya Al-Quran sepanjang zaman. Kalam Allah jadi panduan. Mari kita baca Al-Quran. Mari kita faham Al-Quran. Kami sayang Al-Quran. Selepas generasi itu berlalu, generasi yang baru tak tahu pun kenapa patung-patung tu ada di situ. Dan syaitan pun menghasut. Datuk didik kamu dulu meminta daripada patung-patung ni. Lebih kurang 700 ke 1000 tahun kemudian, Allah mengutus seorang Nabi untuk kembalikan penyembah berhala ini kepada kebenaran. Drill Class. Kuis Mina Mila. Siapakah khalifah pertama dalam Islam? C. Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Mabruk. Jumpa di kuis akan datang. Drill Class. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, Mila. Nak semak keputusan periksa ke tu? Yelah. Tak sabar nak dapat straight A's lagi. Mila dah belajar sungguh-sungguh kali ni. Ya. Dah keluar. Straight A's menjelmalah. Alhamdulillah. Dah dah. Straight. Dapat B. Mila rasa cikgu salah isi markah ni. B. Oh. Esok cuba semak balik dengan cikgu. Mila kan genius. Mana pernah dapat B? Mila tengok okey je ni. Mila pun dah dapat A. Hello Mila. Keputusan baik macam biasa? Taklah Umi. Mila dapat 1 B. Oh, okeylah tu. Mila kan dah buat yang terbaik. Mila okey? Okey je. Mina punya pula. Mila, jom. Mila sedih sangat. Mila tak pernah dapat B sebelum ni. Janganlah sedih. Sabar, Mila. Lah Tazan. B tu pun pemberian Allah. Anda rasa anda tak pandai? Atau tak dapat A periksa kali ni? Marilah daftar di kelas tuition B Smart. Kenapa B Smart? Mila nak A Smart. Jom buat benda lain. Majalah baru. Mina ajar cara nak gembira. Mula-mula, Mila kena senyum. Dan lupakan benda yang buat Mila sedih. Be positif. Nombor 7 jadikan hat-trick semalam. Hebat! Tak sangka betul. Wah, betul ke? Mesti hebat perlawanan tu. Hat-trick tu apa? Wah, hebatnya. Masya Allah, hebatnya Mina. Mestilah. Mina kan main hari-hari. Mila pun belajar hari-hari. Kenapa periksa kali ni dapat B? Mila, ada orang dapat lagi teruk tau. Syukur. B. B untuk beruang. Okey, Amma. Huruf seterusnya. B. Huruf lepas tu. Sabar, Mila. Be positif. Mila tak nak be positif. Mila nak A positif. Oops, maaf. Kesiannya. Mila, ada orang dapat lagi teruk tau. Betul lah. Mila kena bersyukur. A+? Sabar, Mila. Be positif. Be positif. Be positif. Mila bolehlah cakap. Mila dapat A+. Kenapa ni? Oh, tak apa sayang. Tak apa. Nangislah. Kenapa Mila nangis? Mila sedih sebab keputusan Mila. Padahal Mila dah belajar hari-hari dah. Tapi Mila kata tak payah sedih. Sebab B tu pun Allah yang bagi. Mila takut Allah marah kalau Mila nangis. Macam tak bersyukur. Mila tak faham kenapa Allah bagi Mila dapat B. Padahal Mila dah usaha dah.
Boleh jadi apa yang kita nak buruk untuk kita. Tapi kadang-kadang apa yang kita tak nak tu yang sebenarnya baik untuk kita. Umi tak tahu kenapa Allah uji Mila dapat B. Mungkin kita akan tahu himanya esok. Mungkin tahun depan. Atau mungkin kita takkan pernah tahu pun bila. Umi kan sentiasa ada dengan Mila untuk bantu Mila lalui ujian ni. Dan tak salah nak sedih, menangis. Rasulullah pun pernah sedih. Semua perasaan ni daripada Allah juga. Bukan begitu saja. Jadi, kalau rasa nak nangis, nangis je. Nangislah puas-puas. Terima kasih, Umi. Mila rasa Mila kena belajar untuk redha dengan ketentuan yang Allah bagi. Okey, tak mau marah-marah lagi. Tak elok. Mila minta maaf. Mila pun. Masya Allah. Mila tak pernah pun terfikir nak buat macam ni. Macam mana Mina buat? Tak tahu. Mina buat je. Tanya Mina. Hebatlah Mina ni. Kuis Mina Mila. Apa yang kita kena ucap bila bersin? B. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mabruk. Jumpa di kuis akan datang. Real Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gelap. Nasib baik waktu tu dia dengan kawan dia. Takutnya. Tak payah takut. Bukan betul pun. Kuat juga ribut malam ni. Okey. Jom sambung. Masa dia tengah turun tangga, dalam perjalanan nak ke dapur, lampu sekejap menyala, sekejap padam. Tiba-tiba... Astagfirullah, apa jerit-jerit ni? Dah malam kan? Abah tengah tidur tu. Shh. Mila dah nak sakit jantung dah tadi. Maaf Umi, Mila ni penakut. Mila buat apa tadi? Borak-borak cerita seram. Dah. Tak payah cerita seram lagi. Ngigau nanti. Dah, tidur awal. Esok sekolah. Okey Umi. Umi je lah. Kalau takut lagi, baca doa ni. Ikut Umi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Mina, kerja sekolah. Nantilah. Tapi ni Max. Max? Kerja sekolah tak siap. Kena buat juga ni. Jom siapkan. Tapi buku kita semua kat bawah.
Apa susah? Buka je lah lampu. Aduh, seriuslah. Tak ada lampu. Tunggu Mila. Kat mana Mina. Macam Mina cerita tadi. Alah, tu cerita je. Bukan betul pun. Bunyi apa tu? Bunyi buku ni. Maaflah, Mina tak nampak. Gelap. Kalau takut, baca doa tadi. A'udzu bikalimatillahi. Hei, tunggulah. Kenapalah budak dua orang tu? Main tangga pula tengah-tengah malam macam ni. Allahu Akbar. Lampu ni pun. Waktu ni lah nak rosak. Kenapa Mila? Ada apa? Mila rasa ada hal. Mana ada? Tadi bayangan Mila je kot. Alhamdulillah. Mina sempat ambil buku kita. 10 hari mencintaimu. Mina? Kali ni Mila dulu. Mila kan kakak? Umi kata kalau takut, baca doa tadi. Mina tak ingat loh. Ikut je. Sama-sama. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Tak nampak lah. Dah jumpa. Yeay! Bukanlah lampu. Tadi dah habis. Mina, Mila. Mila. Ya Allah, tolong. Jangan bagi dia makan kita. Tenang, Baba ni. Kenapa takut sangat ni? Mila ingatkan tadi. Sebagai orang Islam, kita memang kena percaya makhluk gaib itu ada. Tapi, jangan sampai kita takutkan makhluk gaib lebih daripada kita takutkan Allah. Dan bila kita berdoa, kita kena yakin yang Allah akan tolong kita. Cantik doa yang Mila baca tadi. Tahu tak maksud dia? Maksudnya, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala keburukan yang Allah cipta. Masya Allah. Allahu Akbar. Dia jadi balik. Mila naik dulu ya. Okey, Baba. Dah tak takut kan? InsyaAllah. Namun, orang-orang miskin mula meyakini kata-kata Nabi Nuh dan memilih untuk menjadi Muslim. Tapi, orang-orang kaya hanya melihat dengan sangat marah. Mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Engkau ni manusia sama je macam kami." Mereka yang menentang Nabi Nuh bertambah marah. Mereka mula bercakap buruk kepada Nabi Nuh untuk menghalangnya daripada bercakap tentang Islam. Mereka kata, "Apa yang kau ceritakan ni semuanya sesat." Duriel Plus. Islam pernah mengecapi kemegahan dan berjaya menguasai dunia dengan iman, akhlak dan ilmu. Tapi di manakah kita sekarang? Islam pernah menang, itu dah terbukti. Islam pasti menang, Allah dah berjanji. Dulu iman kita megah, Islam tersebar serata dunia, 2/3 tunduk padanya. Dulu akhlak kita megah, bersama jaga tali ukhuwah, hadapi musuh tiada gentarnya. Ilmu berkembang di Baitul Hikmah, lahirnya ilmu
iman yang ilmiah. Islam megah ketika itu, bersama iman, akhlak dan ilmu. Islam pernah menang, itu dah terbukti. Islam pasti menang, Allah dah berjanji. Islam pernah menang, itu dah terbukti. Islam pasti menang, Allah dah berjanji. Masihkah ilmu kita megah? Masihkah kejayaan milik kita? Atau belajar tanpa amalkannya? Allah, masihkah akhlak kita megah? Masihkah berani pertahankan agama? Atau hanya berdiam sahaja? Masihkah iman kita megah? Masihkah manusia tunduk padanya? Atau seperti buih yang banyak tapi lemah? Marilah bangkit bersama-sama, yakin dan terus berusaha. Islam pernah menang, itu dah terbukti. Islam pasti menang, Allah dah berjanji. Islam pasti menang, Allah dah berjanji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah memungkiri janji. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada agama Allah. Kalau inilah Islam, tak mungkin ku biarkan. Aku kena mulakan hidup dengan sunnah Quran. Walaupun ku seorang, aku tetap teruskan sehingga tibanya hari yang dijanjikan. Aku kena mulakan jadi orang beriman. Aku kena mulakan amalkan wahyu Tuhan. Aku kena mulakan tegakkan kebenaran. Aku kena mulakan walaupun aku sendirian. Demi kemenangan, inilah permulaan. Bila datang ujian, sungguh aku terkeduh, sangat lemah dan kerdilnya, tanpa ada yang membantu. Ayolah ke sini, berjuang denganku. Aku takkan mampu seorang tanpa kamu. Kami kena mulakan jadi orang beriman. Kami kena mulakan amalkan wahyu Tuhan. Kami kena mulakan sebarkan kebenaran. Kami kena mulakan ajak kepada kesatuan. Demi kemenangan, inilah permulaan. Beriman, berakhlak, berilmu, itulah kekuatan agamaku. Apa yang kau tunggu? Marilah menuju ke arah umat yang bersatu.
kita mulakan, amalkan wahyu Tuhan. Mari kita mulakan, sebarkan kebenaran. Mari kita mulakan, ajak kepada kesatuan. Mari kita mulakan, jadi orang beriman. Mari kita mulakan, amalkan wahyu Tuhan. Mari kita mulakan, sebarkan kebenaran. Mari kita mulakan, ajak kepada kesatuan. Demi kemenangan, inilah permulaan. Demi kemenangan, inilah permulaan. Allah! Masih nak besarkan helang tu macam ayam, ya? Itu masalahnya. Kamu tak boleh terbang! Okey, baiklah semua. Sedia untuk saksikan satu keajaiban. Awak tahu tak kenapa saya tak boleh terbang? Awak helang tapi berjiwa ayam. Lari! Awak bela seekor helang. Dia berbahaya. Saya tak patut tinggal sini. Ratchet! Saya datang nak jaga awak. Saya nak awak tahu yang saya dah besar. Oh, ya ke? Tobik, bertahan! Tolonglah ajar saya terbang. Ajar saya terbang. Allah! Saya boleh terbang! Saya boleh terbang! Saya akan jadi lagi hebat lepas ni. Dia dan Silverwing dulu antara penerbang paling handal. Silverwing? Ayah saya? Kenapa kamu nak pergi ke bandar, Avian? Nak cari keluarga saya semula. Masya Allah. Ini rumah kamu sekarang. Saya Datuk Bandar Kota Avian. Awak penerbang paling hebat. Saya nak ambil setiap batu merah di pekan. Kampung tu memang ditakdirkan untuk musnah. Siapa peduli pasal ayam? Awak tak ada hak nak musnahkan kampung kami. Saya takkan berdiam diri dan biar mereka rampas hak kita. Kamu dah sedia untuk ini? Apa pun yang berlaku, saya akan lawan pencerobong ni sampai mereka pergi. Kuis Mina Mila. Siapakah khalifah pertama dalam Islam? C. Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Mabruk. Jumpa di kuis akan datang. Duriel Class. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Mila. Nak semak keputusan periksa ke tu? Yelah. Tak sabar nak dapat straight A's lagi. Mila dah belajar sungguh-sungguh kali ni. Ya. Dah keluar. Straight A's menjelmalah.
balik dengan cikgu. Mila kan genius. Mana pernah dapat B? Mila tengok okey je ni. Mila pun dah dapat A. Hello Mila. Keputusan baik macam biasa? Taklah Umi. Mila dapat 1 B. Oh, okeylah tu. Mila kan dah buat yang terbaik. Mila okey? Okey je. Mila punya pula. Mila, jom. Mila sedih sangat. Mila tak pernah dapat B sebelum ni. Janganlah sedih. Sabar Mila. Lah Tarzan. B tu pun pemberian Allah. Anda rasa anda tak pandai? Atau tak dapat A periksa kali ni? Marilah daftar di kelas tuition B Smart. Kenapa B Smart? Mila nak A Smart. Jom buat benda lain. Majalah baru. Mila ajar cara nak gembira. Mula-mula, Mila kena senyum. Dan lupakan benda yang buat Mila sedih. Be positif. Nombor 7 jadikan hat-trick semalam. Hebat! Tak sangka betul. Wah, betul ke? Mesti hebat perlawanan tu. Hat-trick tu apa? Wah, hebatnya. Masya Allah, hebatnya Mina. Mestilah. Mina kan main hari-hari. Mila pun belajar hari-hari. Kenapa periksa kali ni dapat B? Mila, ada orang dapat lagi teruk tau. Syukur. B. B untuk beruang. Okey, Amma. Huruf seterusnya. B. Huruf lepas tu. Sabar, Mila. B positif. Mila tak nak B positif. Mila nak A positif. Oops, maaf. Kesiannya. Mila, ada orang dapat lagi teruk tau. Betul lah. Mila kena bersyukur. A plus? Sabar Mila. B positif. B positif. B positif. Mila bolehlah cakap. Mila dapat A plus. Kenapa ni? Oh, tak apa sayang. Tak apa. Nangislah. Kenapa Mila nangis? Mila sedih sebab keputusan Mila. Padahal Mila dah belajar hari-hari dah. Tapi Mila kata tak payah sedih. Sebab B tu pun Allah yang bagi. Mila takut Allah marah kalau Mila nangis. Macam tak bersyukur. Mila tak faham kenapa Allah bagi Mila dapat B. Padahal Mila dah usaha dah. Mila tak belajar pun tapi boleh dapat A+. Boleh jadi apa yang kita nak buruk untuk kita. Tapi kadang-kadang apa yang kita tak nak tu yang sebenarnya baik untuk kita. Umi tak tahu kenapa Allah uji Mila dapat B. Mungkin kita akan tahu hikmahnya esok. Mungkin tahun depan. Atau mungkin kita takkan pernah tahu pun bila. Umi kan sentiasa ada dengan Mila untuk bantu Mila lalui ujian ni. Dan tak salah nak sedih, menangis. Rasulullah pun pernah sedih. Semua perasaan ni daripada Allah juga. Bukan begitu saja. Jadi, kalau rasa nak nangis, nangis je. Nangislah puas-puas. Terima kasih, Umi. Mila rasa Mila kena belajar untuk redha
dengan ketentuan yang Allah bagi. Okey, tak mau marah-marah lagi. Tak elok. Mila minta maaf. Mila pun. Masya Allah. Mila tak pernah pun terfikir nak buat macam ni. Macam mana Mina buat? Tak tahu. Mina buat je. Tanya Mina. Hebatlah Mina ni. Tonton video baru hari Khamis setiap 2 minggu. Wah, Masya Allah. Awak nampak hebatlah. Kalau awak senyum lebih sikit. Macam itulah. Saya doakan awak dipermudahkan urusan. Durio Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah kepada peserta pusingan akhir pertandingan Ibnu Sina Junior yang ke-31. Wow, gempaknya. Alhamdulillah. Tengok ni. Mesti boleh menang ni. Mila dapat rasakannya. InsyaAllah. Apa ni? Mina pun masuk juga tau. Apa? Mila boleh je menang seorang. Tapi peraturannya kena berdua. Kalau nak Mina tolong-tolong boleh je. Bunyi dia boleh tukar-tukar. Tak apa kot. Mina tolong ni je. Wow. Nak hafal semua tu? Memang taklah. Okey. Mina tolong bacakan soalan je. Lepas tu tengok betul ke tak. Okey. Soalan pertama. Tak. Tak nak. Pilih je lah mana-mana. Deoksiribonuklear acid. Okey, DNA. Nuklear. Macam mana nak sebut ni? Itu DNA. Sekejap. Soalan ni ada pilihan jawapan ke? Jantung kita ada A. Janganlah tunjuk. Yang kedua, permukaan. Okey. Jangan kacau lah. Hypothalamus, thyroid dan muka Mila tadi kelakar. Dengar ni, Mila tahu Mina rasa pertandingan ni tak penting pun. Tapi Mila nak menang. Jadi, masa pertandingan nanti, Mina duduk je elok-elok. Dan jangan buat benda pelik. Faham? Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Selamat datang ke pusingan akhir pertandingan Ibnu Sina Junior. Menampilkan dua kumpulan yang sama hebat, OH dan MM. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tanpa berlengah lagi. Soalan pertama, 10 mata. Gabungan oksigen dan hemoglobin membentuk substans merah terang yang dipanggil oksihemoglobin. Senang. Oksihemoglobin. Tepat. 10 mata untuk OH. Saya jawab dulu. Hello. Alahai, Mila tak unmute. Untuk soalan seterusnya. Okey, sedia. Hypothalamus, thyroid Mila dan tahu ni. parathyroid adalah Kenapa tak boleh ni? dalam OH. Sistem endokrin. Macam tu lah. Woohoo. Sudah duduk je kan? Tak kata pun tak boleh bersorak. Tepat sekali.
kesan pengambilan garam yang terlalu banyak dalam pemakanan. Kalau terus macam ni, Mila boleh kena tekanan darah tinggi. 20 mata untuk MM. Alhamdulillah. Pecah telur. Akhirnya. Sakit. Dah lah. Cukup. Sayangnya. Apa dia? Okey, dengar. Mila memang bijak. Terbaik. Tapi, kadang teruk juga. Semuanya salah benda-benda Alan ni. Mina kan ada? Mina boleh tolong. Okey. Macam itulah. Mila boleh benang punya. Bismillah. Saya terlalu reka. 373 Kelvin. Saya ingatkan boleh je menang seorang diri. Tak balas eksotermi. Pemancar wafat. Rupa-rupanya saya perlukan bantuan. Jap, Mina buat. Ya! Silver chloride. Betul. Yeay, cahayalah Mina. Terima kasih. Hadza min fadli Rabbi. Untuk 50 mata yang akan menamatkan perlawanan, soalan terakhir adalah... Bola sepak mempunyai berapa banyak heksagon? Dan nyatakan warnanya. Ingat tahu, ini jenis bola sepak yang standard digunakan. Diorang tak dapat jawab punya lah. Cover. Ya tu. Pergilah kira bola ke apa-apa. Bola sepak ada satu je. Kiralah pentagon dia ke hexagon dia ke apa-apa je lah. 7, 6, 5, 4, Tolonglah jangan menang. Tolonglah jangan menang. 3, 2, 1. 20. 20 hexagon putih. Maaf. Tahniah! Kumpulan MM menang! Tak kira betapa hebatnya anda. Taklah, anda tak boleh menang sendiri. Kita menang. Alhamdulillah. Tonton video baru hari Khamis setiap 2 minggu. Ucap Alhamdulillah. Lepas makan ucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Durian Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Baba, inilah kedai makaroni yang Violet tu. Kita pergi hari ni. Jomlah. Kedai ni buka seminggu sekali je. Umi nak hantar bunga pukul 2. Kita pergi sekali lah, boleh? Sayang, minta tolong je. Hantar bunga okey, pukul 2. Bolehlah, Baba. Baba jangan lambat tau. Kedai buka 2:30. Boleh. InsyaAllah. Dah dekat pukul 2 ni. Mana semua orang? Tumpang lalu, Mina. Allah. Ada lagi ke, Baba? Ada. Dalam kereta. Wah, banyak juga ni. Ni semua dari latihan rumah sukan hari tu. Kena keluarkan. Nanti tak muat nak duduk. Eh, boleh tak tu? Boleh je.
Letak mana ni, Baba? Dapur. Okey. Alhamdulillah. Oh? Mila, buat apa tu? Rakam video assignment. Lama lagi ke? Nak Mina tolong tak? Boleh juga. Mina boleh... Ya? Tolong ambilkan botol plastik tu. Bukan yang tu. Yang tu. Sebelah dia. Yang ni? Aywa. Okey, makasih Mina. Cepat tu. Kita tak boleh lambat nak beli makaron viral. Assalamualaikum. Hari ni Mila akan asingkan telur putih dan telur kuning tau. Ni baru cantik. Alhamdulillah. Umi, balik cepat. Kita kena gerak dah ni. Mina nak beli makaron viral. Oh, okey. Ni semua dah siap? Mina, tengok ni. Mila dah asingkan telur putih dan telur kuning. Senang je nak buat. Hebat. Cepat, simpan. Tapi itulah tak nak guna dah. Nak kena kemas ni. Nanti lah. Kita dah lambat dah ni. Okey, Baba. Jom. Jom. Bismillah. Mana kunci kereta Baba ya? Baba letak kat mana? Tak ingatlah. Kunci. Ya, Mak. Kita tengah cari kunci kereta. Manalah kunci ni? Oh. Kunci. Ya, kunci. Baba, Amma dah jumpa kunci kereta. Mana? Cepat. Ni, kunci. Okey, jom. Kita kena cepat. Jom, cepat. Jom. Cepat, jom. Umi, apa lagi tu? Jom. Tapi buku tu Umi pinjam dari Makcik Laila. Nak pulangkan sekali. Esok-esoklah pulangkan. Dah nak sampai. Tengok tu. Kedai pun baru nak buka. Makasih, Baba. Kita awal lah. Cepat. Assalamualaikum. Dek, nak beli makaron viral tu boleh? Waalaikumsalam. Oh, maaf bang. Dah habis. Bukan kedai buka pukul 2.30? Tadi ramai sangat dah beratur. Jadi, kita orang buka awal. Biasalah, kedai viral kan? Lah, ya ke? Mina? Dah habis. Alhamdulillah. Selesai. Dah, jom balik. Kalaulah semua cepat sikit, mesti boleh sampai lagi awal kan? Sabar ya Mina. InsyaAllah. Mesti ada hikmah kenapa kita tak dapat beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina, jom buat makaron. Tapi kan susah nak buat. Umi jumpa resepi. Jom, kita buat sampai jadi. Ya ke, Umi? Kita tak boleh ubah apa yang dah berlaku. Tapi, kita boleh guna peluang yang ada sekarang dengan sehabis baik. Wow! Dan ingatlah, Allah itu sebaik-baik perancang. Yeay! Sayang, Umi! Waqina azaban nar. Patutlah makaron viral tu habis. Allah nak kita belajar buat sendiri. Kan, Umi? Betul tu. Rasanya kita dah jumpa dah hikmah daripada apa yang berlaku hari ini. Ama, bukan macam tu.
Perancangan Allah lah yang terbaik. Mwah! Tonton video baru hari Khamis setiap 2 minggu. Durio Plus.